badan mama Ben, puyeng balak Ben. Sudah mak, Ben tenang dulu. Mama sehat-sehat. Ya udah Ben, jangan lama-lama ya. Iya. Terbalik lagi. Ayah aku nak minta duit, tapi mama demam. Mama aku nih bawaan BA dah. Ayolah lama aku sudah 17-an ini dak lagi utang Cik Nur dengan Cik Ina. Lagi utang dulu. Kemana Ben kau mau karung itu? Tanya ibu, anakku nak minta duit dari mama, tapi mama demam kura-kura. Demam kura-kura mak mana Ben? Tak tahu. Nah mak kau ni kalau nak beradik. Hah, Sudah aku nak rumah kau ya. Dah banyak-banyak boleh borokan tu. Hai dah mak mana ini? Cik Nur demam aku nak nagih hutang. Dah sudah gek ben lagi dah sian juga dia. Cik Nur. Oi Cik Nur. Oh, ngapa gitu? Ngapa Cik Nur cak pucat ni? Iya, dengan panas ya badan kita. Uji bepeng kamu demam kura-kura mak mana ni? Mana pun macam-macam bro Pepe umur. Kalau nak beradik Cik Nur. Ah, adik apa yang demam biawak kan gua. Ais dah. Cara apa bepin ada terus. Ya, bukannya demam macam itu, akan demam panasnya badanku pening, palaku badanku panas. Saya bipet peminam pala kamu tuh. Itu badan panas, pala pening. Ya, baru lah. Ayolah itu Cik Nur nak beradik ni kan biasanya. Ah, bipet ini macam mudah-mudahan ini itu ngatur kena aku nak beradik tu. Ya apa. bepin lah besar juga Cik Nur. Iya, tapi kan tak lemak bipet lah belum punya anak pula itu. Ais dah banyak anak banyak rezeki uji Ah, itu wangku. zaman dulu bipet main hari. Ada sama pening pala asal banyak anak. Yang apa-apa ya dia apa kalau Lemak Cik Nur banyak anak tu. ada ketemu Pepe enggak itu. Iyo dah nyari borokan Cik Nur. Apa dia Pepe? Cebok kan? Iyo dah nak minta duit dengan kamu. Dia kamu lagi demam. Ya Allah, Pepe enggak penting cebokan terus ini. Asal dia mau enggak sama cebok. Ah, Pepe masih cebokan. Nyari borokan dia tadi mau karung Ada situ. cebokan. Lah kan lu tunjuk duit, kadang-kadang dia tunjuk 10.000, 5.000, kadang untuk dia berjajan kan. Dia nak minta tak berani tadi juga kamu demam. Lah dia nyari borokan tadi. Kalau kadang-kadang boleh apa tidak, entah dia kalau mencari belut juga kan. Ay boleh kamu Cik Nur santan juga Kadang-kadang lah boleh. cari tu. Kan ini musim lah kering kemarau ini gitu. Nah kan di lautan kita ni biasanya banyak para becak-becak itu Cik Nur. Dia tadi situ lah mencari. Iya, bahasanya aku rasa. Ini kan kalau kan yang balak mungkin. Apa lagi deh? Aku bawaan orang yang dalam mesin ini. Kanak beradik dulu lah. Ah, bawa Pepin tidak pernah jajan tua. Ya, Ais dah Nur. Belum, Pepin tadi tuh nak suruh tadi nak situ tadi dalam main. Abah Pepin tadi jam 5 subuh telah pergi. Ujungnya dia tuh nak banyak burung di rumah tadi tuh. Jadi aku nih kata nak ngancap punya warung dan nunggu Pepin tuh lah balik Pepin. Minum loba Cik Nur, dia tak pening lagi kepala tu. Ya wajib Pepin nunggu Pepin balik tadi lah. Beber terpucat lah itu. Iya, lupa mana duit ini lagi dah. Mana ini duit saya tak kasih pula. Lah Bawa abah nyari Pepin buruk tadi lagi. galau. Dia tidak tahu mana kemarin panas tadi tu. Kada pula abah Pepin kumok duit banyak nian. Abah tidak tahu aku dia tengah berokoknya. Kalau nemu janda dia. Akan di tengah umur janda Pepin. Woi, dia kan pengen jalanan. Iya, tapi Banyak tidak tahu kan juga mau lewat. Pepin. Tak biarlah, yang penting dia tu setia be dengan aku. Kamu lah ketemu janda mana setia lagi. Tidak ada mungkin. Pepin jangan abah Pepin setia. Pepin kau dari mana? Ini bawaan. Kalian beli koyok. Untuk siapa koyok? Iya, Demam apa mak? demam kura-kura. Demam kure, bukan demam kura-kura. Oh, jatuh demam kura-kura. Kau nak beli itu tadi? Iya. Dah, sudah aku urung beli sayur sana. Ayo, beli aku dalam. Kan kita ni mak kau. Kali belilah di sini tempat itu. Belilah dulu koyoknya. Sebelah. Ya. Ini dia di bibi itu buat panas. Dah mana pula bebek ni lamanya budak tu. Lah, ini mak kau demam tadi pet. Enggak baru abah pergi.
Mak demam. Ay, demam tak manjai rupanya Cik Nur ni. Ay, mak Mariola ni demam tak badek kan lu. Kagak nak penyadak lagi. Galak. Alah, Cik Nur. Oh, Cik Nur. Apa? Ya, demam oh, baca demam Cik Nur. Hai, temu pula dengan Cik Ina. Ya Allah, Cik Ina. Temu Bepen aku. Ngajak ngerumpi apa Cik Ina? Kan wong demam. Aku pening pala ke Cik Ina, Bipet. Nah, Bipet di sini tadi. Uji Bepen kau demam kure-kure. Bukan, biawak buaya. Anak beradik tadi. Iya. Kamu beli apa, Pen? Oh ya Allah, oleh mana kau duit? Tadi kan mak dah ngajak duit. Dah ni Oh, tadi. kalau boleh buruan tadi Cik Oh Nur. ya Allah, Pepin, lama tegak dah sampai buruan. Masihlah kau nangis. Tergerti lah dia ni Cik Nur nak beli ke koyok. Apa koyok namanya ni? Iya namanya koyo. Ini tempel ke mana sini? Apa di sini lah? Biar mata Dagu. kau. Jangan dicela kau ni pas ni. Ini bangkat kata coba. Ya, lagi pening pala. Coba Pen, Mbak. Bek gunting Yo, pedo. masang Biar ke ni aku kalau nempel tak pening ke lagi. itu mak kau. Iya. Pala aku pening ni ya, Pen. Hai, galak ni ada memang tak ada. Adik tadi ada. Kalau nak beradik cuma kamu tadi Pen. Itu anu Cik Ina ni dah. Ya Allah. Yo ini baru naknya deh kalau bebek Orang nyuruh membek lading dia. Gunting kalau Cik Ina. Apa ni melading? Ai dah. Dia lah Cik Ina sepecah letak yo. Mana letak? Letak bodoh beda lepas ni. Nak besar ke apa Cik Nur? Segi 3, segi 4, habis segi 5. Nah, tempel je lah. Sini. Di batu tempel lah. Mana Cik Nur? Jangan di mata buci. Cik Nur. Ini udah kamu berdua ini. Kata agak ni yang Sini Cik Nur biasanya tu galak. Ay, Cik Nur kan ni kalau tak manja dengan Abang Pipin. Perhatiannya kamu berdua. Pagi dengan tadi aku lah ni. uji. Iya, Pipin. Mana sini pula apa? Oh ya. Tempel ni bodoh dah biar berhenti lagi dah Iya, ngomong. dah lagi itu Nak ngatur. rumpi. Bilang kalau Cik Nur itu Cik Nur pening ah. Kamu dari mana tadi Cik Ina? Ketemu di Pipin Cik Ina? Kan buat apa? Kadang sudah tengok yang di sini. Iya, biasa ceria selalu. Baca aja mah balak-balak. Muter-muter pada nah, ajak ngubeng-ngubeng balak. Asli nak ada Pipin ya ini. Ngubeng-ngubeng aja. Kan kata tadi jual di mana Pen bukan? Di situ. Oh, di tempat mamang biasa itu, tempat mamang Saifuddin. Oh, ya. Dapat berapa kata? Tengah 2 itu. Ya Allah. Jadi boleh koyok tadi lah. Aku nak main meh. Oh iya, ya udah Pen ya. Jangan macam bokok lagi kau tuh. Yo. Jangan lama-lama Pin kau tu main jagoin mak kau ni. Ya biarlah. Kenapa Bipin nyinggak-nyinggak aku nih? Bayi tungau abang-abang mah itu. Aku ni nak nagih hutang Cik Ina. Kapan nak melunasi hutang Cik Ina tu? Ay kaget Bipin. Cik Nur tak kata dia. Ya, biarlah dia lagi demam ni sian pula Cik Ina. Dah mencari tak kena demam pula. Ya aku minta tempo dulu Bipet. Aku ni tahulah bukannya nak tak bayar kan. Tahulah Bipet duit lagi tak kata lah aku cerita ke tadi kamu nak beli. Cik Nur tak apa-apa. Aku terti juga. Ya, tahulah Bipet kamu. Laki ku tahulah kan cari apa. Kalau boleh Cik Ina tolonglah kau tu Bipet ni. Iya Cik Ina lunasi laki kau nyai dulu terus. Bukan lagi kalau saya berpulak ni tambah tak kau ya. Sejak nak nangis itu Cik Ina. Ya Allah. Cik Ina ni kau cak kunci kau perhatikan penting terus. Iya dia ni hutang dalam bayar Cik Ina ini. Iya. Kalau mayu. Kau main hari lah cak gagal sana jalan cak potongannya jalan. Ya, ini boleh je uang lombat. Nah. Ngerti galak ni juga kan ni. Aku cak semangat itulah julah agak lain lah pening kau ngata-ngatai wong ni. Apa ngatai wong ini? Apa aja lah namanya Bipin. Tadi kita tahu nanti silakan dikit-dikit. Iya Bipin. Cik Ina Jangan tu nak nagih dulu. aku terus itu Bipin. Aku pening gak kamu smackdown gak. Tak lunas lagi Cik Ina hutang Cik Ina tu. Iya, ini no. Nah, ini lah bang-abang. Cik Nur minggu ni biarlah tak ditagih. Ya sudah Kasihnya Bipin. Bipet ya. Bulan depan ke 1000 aku. bae Bipin. Cobalah pi minggu depan. Bipet ya Allah makasih Bipet. Bulan depan lagi kok. Minggu depan bae Bipin Lunasi Bipin Cik minggu Ina depan. ini awak masih banyak hutang oh.
Iya, nggak kebayar separuh. 250 lagi. Iya, lah kebayar 100. separuh. Tahu deh. Separuh tuh misalnya separuh kan 350 Ya kan dia separuh itu kemarin berapa? 450 yang kemarin. Lah ngambil pula apa dia? Banyak cek dia ngambil Ya tulang tinggi tugas Allah, baju dia ni. Cina. Sudah Cik Ina, Cik Nur. Nak lagi 3 lain pula. Iya, biped aku minggu depan biped deh mendapat deh. Nah, sini ya. Iya. Dah cepat sembuh Cik untuk Cik Nur ni. Makasih Bipet. Cik main hutang aku. Lagi ngok sini aku enggak tahu juga Bipet lagi. Minggu depan deh menganu kita. Iya. Dah sudah aku balik dulu ya. Iya, Nak lagi 3 lain. Ya. Oh ya, aku tuh ya. Dunia Kejut lagi lagi kok. kok. Ada aku tetangga, ya ada tetangga dari samping mana tahu rumah jalan dia masih tahu aku. Pulau China pagi-pagi lah berjalan tuh Pulau Kelek. Aku tuh kan sungguh-sungguh di sini tadi. Oh, itulah JPP demam kuro-kuro tadi. Itulah dia betul. Mungkin aku Tersungguh tadi ya. Kadang tadi. Iya. Nah, itulah. Bukan cak biawak kasap. Bukan lah. Kasap ada Pulau Cina aku jadi kata kasap aku tadi emang terguling-guling ya. Oh, pantas Itulah Pepin. dikata ke Pepin tadi tuh. Demam kuro-kuro Ah, jadi. Bukan pura-pura aku tuh. Demam kure. Biawa ada anu. Bukan pura-pura. Iya, kali tak manja Abang Pepin kau tuh. Biasa Cina saat demam ni kan. Malam tidak pulau lah aku tuh kan senggol-senggol dikit tuh aku makan kentang jadi bahasa budak lagi kan Cina. Ya sudah senggol-senggolnya tuh acak agak kekurangan sama itu senggol-senggolan tadi tuh. Itulah kure-kure deh. Nah, tadi bener panas pening tadi. Mana pulau kau tuh Cina main hari kau tuh. Pening pala tuh pulau pecah aku mencalonkan juga Tuhan seperti kami ini Cina. Lah itulah. Dan tadi kan babi siang malam sehingga mencari tadi. Ay, tak lama lagi kamu tuh ngetam. Ya ngetem tidak lama lagi tapi tahu tu lah utang belah berjebun pula Cina lah kudu kele ni di Sama warung baik. mana-mana. Dia pelepet hingga ya. Nah, di rumah tadi ya. Segala macam nak dijual galo. Tapi bersyukur be Cik Nur. Iya, bersyukur. Kita di sini nih ada umum masih. Nah, itu Coba aja aku cak tadi itu kan di mana itu ada yang di bawah jembatan Iya, itu kadang-kadang kan ada kita makan. ini masih ada rumah kan. masih bersyukur. Iya. Tapi tahulah Cik Ina, kamu tu bukan aku nak nganu kita. No, di belakang itu. Caluk beda katik, hujan dah katik. Cina katik. Cik Nur, ya sudah, lihat kebahagiaan deh, dikit-dikit. Ya Allah mau kasih dan Cik Ina. Kau baik ni bahasa tetangga Cik Ina. Sudah sudah nangis. Kadang-kadang di rumah nak katik apa-apa. Kadang-kadang. Jangan main itu. Kadang-kadang di rumah Saro ni kami. Oh, Sedih juga, aku ndak kado nyingok tetangga, dewek sarod dan nak nolong. Ya Allah mau kasih Cik Ina. Aku sangka kau tu gai kau benjah. Rupanya hati kau bagus juga. Oi, kau ingat. Kan sepilu juga aku kasih Tidak nyingok. baca Cik Ina. Aku tu kadang-kadang memano Cik Ina. Dia gaya aku jahat main itu laki aku senang nyingok Nah, aku. itulah kata Iya. tidak menjahat tu jadilah kan. Iya, ndak pula bagus gitu. Nah, itu aja aku Penting. teman kata nang nganjuk nan Cina aja ya anu panggil be tu. Iya, gek kuadai be ya. Isi kata. Aku tahulah Cina kamu tu kadang-kadang Abang Pipin ngok 10.000 cuma 10.000 cukup siapa? 10.000 mak ini hari dah tak cukup apa-apa. Nah, Berjajan deh masih kocokan perut. nah itulah aja aku tadi kayak Pipin nak minta kadang-kadang 5.000 kadang 10.000. Kadang-kadang nak minta. Tapi aja. lemak Cik Nur, dia bacanya ibuan. Ya malu Cina aku dan cek bawaan itu bukan tak malu aku ni. Tapi masih lah dia peduli dengan kau kan. Iya, Jarang jadi. ada anak mak itu, mak ini hari tahu lah kan anak-anak Yo, orang. anak main hari tahu lah kau majal, untunglah Pipin Iya, tidak main HP majal. terus. Nah, untunglah kau tidak aku beli ke main hari HP. HP ni bukan. agak rusak budak-budak main hari ni. Iya, kadang ngomong bahasa ini juga tidak mainnya. Kadang-kadang dia Sudah bagi Cik Nur, nonton ni aku main nak game main ambil apa aku tu. tadi. Iya, belajar Cik dah. Ina, sini Cik Saya Ina. ada. Ya. Ya, aku adai dulu Kasih ni Cik Ina ya sebelum Iya. ni Cik Ina. Kasih ni Cik Ina baik ni rupanya aku dah sangko dia baik. Sudah mulai lagi masih pala aku Cik. Ada mana? di sini buat bilang kau ini hilangkan kesedihan bayu tonton lagi. Yeah, everybody say. Jangan suka daripada kau nonton Pulau ini, soda kali
untuk Fulo TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kawan. Untuk dulur-dulur, jangan lupa nonton kelanjutannya.